Okay, kita akan U-turn balik dekat bawah tu nanti. Bawah flyover. Untuk kita menuju ke Padang Besar. Okay, U-turn kat sini. So, kita teruskan perjalanan ke Padang Besar ataupun ke Thailand. So, bolehlah parking kat mana-mana. Kedai mana-mana pun boleh, tapi kedai ni senang dan ada aircon. Okay. Masuk. Dia dah tahu dah apa dia nak buat. Kita jawab je soalan dia nanti. Lepas tu kedai-kedai ni semua dia akan charge lah. Nanti tanyalah. Dia charge tu berdasarkan berapa orang pi. Lepas tu jenis-jenis insurans yang kita nak. Nanti dia akan explain. So dari kedai tadi tu, Allah Akbar. Dari buat insurans kita straight je. Jangan masuk lagi dekat highway tu. Straight dulu kita cari kedai yang boleh buat. Boleh ni money changer. Kalau buka lah. Ni kat KFC ni kanan kiri. Lepas tu dekat belah kanan tu ada. Tu ada buka tak buka. Kedai ni kalau awal sikit dia buka. Kalau awal sikit buka. So kita patah balik. Tak apa, kita masuk je dekat Thailand. Boleh juga tukar duit. Okay, straight je, sabar-sabar. Mesti DIY. Okay, ni yang semalam punya vlog. Hari ni kita tak pergi kanan. Kita straight masuk. Masuk ke dalam. Kalau dekat border Padang Besar ni, kalau ada rezeki tak payah turun pun. Tak payah beratur. Ni kalau kat Malaysia punya memang confirm lah. Kat Malaysia memang confirm dalam kereta je. Tingkap je. Okay, kita teruskan. So nanti kita dah tak boleh record. Nampak? Boleh record lah. Okay, dah siap cok kat Malaysia, kita masuk lah. Bismillah. Bismillah lah. Kita teruskan perjalanan. Boleh pergi kanan. Itu nak pay duty free. Tak ada lah. Pusing. Okay. Stay semua ada je. Tak tahu. Kat belah kanan ni adalah duty free. Ni tak payah border pass atau pasport. Boleh bagi tahu je dekat tu apa tu? Immigration ke apa tu lah. Bagi IC lah. So inilah, bye bye Perlis. Welcome to Thailand. Okay, kita dah sampai ke Thailand. Inilah. Masuk. Okay, ini untuk keluar nanti. Kita pergi kiri. Nanti balik, kita balik kat situ. Okay, ini kiri. Okay, tak payah turun kecuali disuruh. Okay, ni dah tak boleh record ni sebenarnya. Okay, lepas kita cok tadi dekat kaunter tu, kita parking. Lepas parking kita kena bagi form yang dia akan minta nanti. Form macam gerang kereta kan. Hanya gerang kereta. Gerang kereta yang berkaitan lah. Insurans. Dan insurans. Bawa je semua dokumen yang kita dapat dekat kedai insurans tu. Bawa je semua. Ni parking je kat depan. Kat mana yang kosong. And kita kena berjalan. Kita driver je lah. Driver berjalan masuk ke situ. So, kita dah berjalan dah. Okay, menuju ke pos tu. So, kita dah boleh masuk ke Padang Besar Thailand. So, seeloknya belilah SIM card. Tapi kalau tak beli pun, InsyaAllah kita punya line tu masih ada kat sini. Cuma slow lah. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak masuk. Okay, so kita teruskan. Kita nak pergi Padang Besar. Bukan. Kita nak pergi Yongsin. Okay. So kita straight. Yongsin kita pergi kanan lah cepat. Cepat. Orang mana tu? No. Kita straight. Okay, kita straight pergi Yongsin. Yongsin ni macam pasar raya lah. Okay, kita straight je. Boleh boleh ni je, waste je Yongsin. Inilah Yongsin tu. Yongsin. Nak parking masuk je kanan tu. Masuk je kanan, tapi kami nak pergi tukar duit dulu sebab tadi lupa tukar duit. Duit pun dah tak ada lah. Kiri. So kita jalan-jalan lah dulu sementara siang ni. Boleh lah ambil view-view yang kita tak pernah tengok. Yang tak menekan. Okay.
Dia sudah macam merba dah kita ni. Dapat ini tapak pasar malam. Masuk ke ni? Boleh. Ya. Ini street ni lah pasar malam ni, bukan pasar malam. Dia Pasar? dia Pasar makan? dia jual makan setiap hari. Di petang dan malam hari. Beli sore dan Ada pulut ayam, ada ikan mackerel, ya, hari tu tak ada ada lobcing, ada kuih muih, sayur, strawberry, Ada rahu, jus. somtam, mi celup, macam-macam tu lah. Sepanjang ni je ada. Tu tukar wang money exchange. Tak payah kau kena bagi kat sini. Sepatutnya no parking ni kami nak reverse je. So kat dalam ni pun boleh kalau kita nak tukar duit. Boleh waste kedai ni walaupun kami pun tak faham dia tulis apa. Start pilih kita nak apa. Ada air boba, air kopi. Air oren tu nak pergi beli. Persis. Sekejap kita beli lah. Ha? Oh memang kedai ni ya? Oh, so ni ada macam kuih mu. Oh macam durian crepe tu. Kakak nak ni ya? Nak? Macam gula-gula. Boleh lah ni satu. Strawberry adik nak strawberry? Ni kedai lain Ni lain. Apa ayam? Ayam. Ayam 20 baht satu. Ni kat kakao. Okey. Ni telur masin. Ambil satu, adik satu. Okey strawberry satu. Mana? Itulah benda tu. Apa? Satu cukup lah. Dengan pulut inti tu. Ya, kita nak pergi beli. Okey, mah. Cepat tak marah. Cepat aku beli dah. Kau beli dah. Tepi kakak. Bagi orang nak beli. Beli makanan lagi. Yalah, saya kita pergi lah. Okay, lepas motor ni okey. Okey, come. Cepat. Ni. Tunggu bunda je. Longan lah. Okay, so kita dah selesai dekat pasar malam. Dah beli pulut ayam dan macam-macam. So kita nak pergi ke Yongsin. Yang sepatutnya kita pergi Yongsin dulu tadi ni. Tapi dia dah ubah plan. Ini straight ikut. Straight masuk kanan. Sini pun Tu boleh. nampak situ. Tak apalah kita masuk kanan. Boleh je ni. Pusing-pusing kat tempat yang sama.
Okey, kita ke Yongsin. Oh, abang kalau nak Okay, beli. so Yongsin ni jangan risau. Kita ada banyak parking. Dia ada tepi-tepi tu tak mana. Tu ada teh. Belilah yang ni. Jom. Tengok ada halal tak? Adik satu. Sabar. Mana harian ni? Ni pun ada low acre. Ni murah. Ada. Tu. Ambil. Yang ni boleh. Ambil Boleh beli dah. yang ni. Boleh beli yang ni tadi. Mak ni pun boleh. Which flavor? Boleh. Take one. Wait. Ini memang kedai Haji. Dia ada suruh beli ni bagus ni dia kata. Boleh satu lagi. So ini 27 baht je. Ada berapa? 3. Ada boleh berus gigi kat sini. Ini yang cakap ni. Tu ada colour kat belakang kan. So inilah Yongsin. Dia menjual macam barang-barang makan. Ada jual beg, berus gigi, makeup, scrub, macam-macam semua ada. Jual sabun, bandel-bandel macam ni dia jual semua. Scrub, sunlight. Kita singgah dekat ni petrol station. Favorite spot. Dekat sini ada 7E. Bolehlah kita bershopping. Lepas kita pergi Yongsin tadi, sebelum balik kita singgah sini. Mana cepat? Oh tu kat atas. Okey lah. Ni. Tapi ni spicy kan? Ni bukan. Ni. 6 lah. Nak let go lah kot. Tu 6 lah. Kita ambil yang tu. Sekejap, Mami tengok. Mami tengok. Ni pernah beli. Berapa ringgit eh? Dia lah ambil yang ni. So, beli sikit je apa habis duit. Kat sini ada Amazon juga kat belakang tu. Tapi Amazon ni tutup pukul 7. Miau. Sini. Hok. Kucing ni dia tak faham bahasa Malay. Habislah vlog. Kita masuk cepat. Mami duduk depan. Tak belakang benda. Dah nak balik dah. Selalu 7E adalah perhentian terakhir lah untuk habiskan semua duit. Okay, so kita dah nak balik. Nak bergerak pulang. Sudah nak pulang. Boleh balik. Duit pun sudah habis. Sudah mak liau. Dan kita sedang beratur untuk balik ke Thailand. Ke Malaysia. Okay. Kita dah nak balik. Kesama. Jumpa lagi nanti daripada Thailand. Bon voyage.